Menu ni kalau makan panas-panas memang susah nak berhenti, sedap sangat. Mula-mula kita panaskan minyak dalam kuali, masukkan bawang Holland, bawang putih dan daun kari. Tumis sampai naik bau dan keperangan. Lepas tu boleh masukkan daging cincang. Kalau dapat daging korban tu boleh kisar jadikan daging cincang. Kacau sampai daging betul-betul masak dan tak berketul. Nak bagi pedas, kita masukkan cili kisar dan cili padi yang telah kita chop. Tumis seketika, lepas tu boleh masukkan sos pasta, sos cili, puri tomato, garam, gula, rosemary, thyme, serbuk paprika, serbuk lada hitam dan daun bay. Gaul sampai sebati dan pecah minyak. Barulah sedap rasa hidangan kita nanti. Kacau sampai kuah jadi pekat. Sementara tu kita rebus lasagna sheet sampai lembut. Okey, sekarang part paling best, layering time. Letakkan puff pastry sebagai lapisan bawah. Kemudian letakkan lasagna sheet dan tuangkan inti daging tadi. Kalau inti daging tu macam berminyak, boleh tapiskan dan buang minyak tu dulu. Ulang layer sampai habis. Bau daging tu pun dah cukup memikat selera. Last sekali, jangan lupa mozzarella cheese kita. Lagi banyak cheese, lagi padu bila kita tarik nanti. Tutup bahagian atas dengan sekeping lagi puff pastry. Tekan tepi kemas-kemas dan potong lebihan pastry. Saya potong bahagian tepi tu menggunakan pizza cutter. Kalau anda ada pisau kat rumah pun boleh guna je apa yang ada kat rumah tu, okey? Tekan bahagian tepi tu menggunakan garfu buat macam ni. Untuk hasil yang cantik berkilat macam kat bakery tu, boleh sapukan telur di atas puff pastry. Kemudian bakar pada suhu 190 darjah Celsius selama lebih kurang 20 minit atau sampai permukaan atas jadi keemasan dan rangup. Bila dah masak tu, keluarkan dari oven dan boleh potong mengikut saiz yang anda nak. Okey, dah siap kari pat lasagna daging kita. Memang sesuai sangat buat untuk minum petang. Warning awal-awal, sekali makan confirm berebut nak tambah. Jangan lupa tonton live memasak kami setiap Selasa dan Khamis di TikTok Rasa. Selamat mencuba, ingat makan, ingat rasa.